Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua trader-trader yang berada di sana. Alright, bersama saya Ahmad Yasir, market analyst anda di Torex Asia. So untuk minggu ni kita akan meneliti pergerakan indeks dolar dan juga pasangan USD CAD, dan juga hari ni kita akan meneliti pasaran silver. Okay, so dengan fokus kepada sentimen mikro, dynamic fundamental dan juga potensi hala tuju dagangan sepanjang 8 sehingga 12 Disember 2025 ataupun bersamaan dengan minggu lepas. Jadi pasaran memasuki minggu ini dalam keadaan lebih sensitif dan bersifat event driven apabila pelabur menilai semula jangkaan kadar faedah Amerika Syarikat menjelang minggu keputusan Bank Pusat. Di samping kita memerhati hala tuju dasar monetary Kanada, dan dalam masa yang sama logam berharga kita lihat didagangkan pada paras yang premium, menjadikan pergerakannya lebih terdedah kepada perubahan USD serta aktiviti ambil alih untung. So, kalau anda perlukan sedikit idea ataupun cadangan untuk aktiviti dagangan anda pada minggu ini, jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Okey, kita akan pergi kepada instrumen yang pertama, Dollar Index. Sepanjang minggu ini, Dollar Index dijangka bergerak selari dengan perubahan jangkaan pasaran terhadap hala tuju kadar faedah Amerika Syarikat. Jadi, apabila pasaran mula mengambil kira kemungkinan pelonggaran dasar ataupun pemotongan kadar pada tempoh yang lebih hampir, USD lazimnya kalau kita lihat kehilangan sedikit momentum kerana kelebihan pulangan menjadi kurang menarik, sekaligus memberi tekanan kepada dolar Amerika itu sendiri. Namun begitu, situasi ini tidak menunjukkan kejatuhan secara drastik ataupun secara satu hala. USD masih mendapat sokongan apabila sentimen global bertukar kepada mood risk off atau apabila pasaran menjadi lebih defensif terhadap risiko pertumbuhan. Oleh itu, senario yang lebih kita gelarkan lebih realistik untuk minggu inilah pergerakan dalam julat dengan perubahan arah yang pantas bergantung kepada data ekonomi ataupun sentimen harian yang bakal dikeluarkan. Jadi secara keseluruhan, dollar index dijangka cenderung kepada konsolidasi ataupun lemah terkawal, namun masih mempunyai potensi untuk meningkat naik sekiranya sentimen risk off kembali mendominasi ataupun data Amerika Syarikat itu sendiri menyokong pengukuhan dolar itu sendiri. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada dalam chart dollar index. Okey, daripada sudut technical analysis dollar index, apa yang kita boleh perhatikan pada minggu lepas, kita ada buat penandaan satu movement channel. Okey, daripada carta dollar index kita dapat lihat trend penurunan dan akhirnya berlaku satu breakout di kawasan sini. Dan kalau kita perhatikan secara sudut technical analysis, apa yang kita boleh simpulkan pada ketika itu, kita menjangkakan dollar index akan membuat retracement dan mencari paras resisten terdekat sebelum melakukan kenaikan ke atas. Namun sebaliknya, apa yang kita perhatikan dekat sini, dolar Amerika Syarikat terus melemah melepasi paras support yang terdekat pada ketika itu, lebih kurang di paras 98.83, dan sekarang dolar Amerika Syarikat berada di paras support yang paling hampir, iaitu 98.115. Kita menjangkakan bahawa mungkin USD CAD akan membuat lantunan semula daripada paras support yang berada sekarang. Okey, kita akan perhatikan sedikit sebanyak. So trader-trader perlu perhatikan di level di mana price berada di sekarang. Apa yang kita jangkakan, apa yang kita perlu perhatikan adalah apakah reaksi pasaran apabila price memasuki semula ke kawasan support yang kita tandakan di kawasan sini. Sekiranya berlaku satu breakout kat sini, kita menjangkakan dollar index akan terus mencari paras support yang terkini di bawah. Namun sebaliknya, sekiranya dolar rebound daripada paras support di atas, kita menjangkakan dolar akan mencari paras rintangan resisten di atas yang terdekat untuk membuat keputusan selanjutnya. Apa pun, perhatikan apakah isu-isu fundamental yang terdekat yang bakal memberi reaksi kepada mata wang dolar itu sendiri. Okey, mata wang kedua, kita pergi kepada mata wang USD CAD. Pasaran memberi tumpuan kepada keputusan Bank of Canada ataupun BOC pada pertengahan minggu. Pergerakan UCAD berpotensi menjadi tidak sekata ataupun reaktif walaupun kadar faedah kekal tidak berubah. Namun kalau kita lihat
reaksi pasaran banyak bergantung kepada nada kenyataan Bank Pusat sama ada lebih tegas terhadap inflasi atau lebih berhati-hati terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Namun nada yang lebih dovish boleh melemahkan mata wang CAD itu sendiri dan mendorong kenaikan USD CAD, manakala nada yang neutral akan atau stabil boleh menyokong CAD dan menekan pasangan ini ke bawah. Dalam masa yang sama, harga minyak kekal sebagai faktor sokongan ataupun pemberat kepada mata wang CAD. Minyak yang lemah lazimnya memberi tekanan kepada dolar Kanada dan menyokong kenaikan UCAD, manakala minyak yang stabil atau pulih boleh mengukuhkan CAD dan menghadkan kenaikan pasangan ini. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada pasaran USD CAD. Okey, di hadapan anda ini merupakan carta USD CAD. Apa yang kita boleh perhatikan pada ketika ini, carta USD CAD sekarang ini cenderung kepada trend bearish dan terus mencuba paras support yang terdekat di bawah. Okey, apa yang kita perlu perhatikan sekarang, price telah pun berada di paras significant support pada sekitar 1.373. Perhatikan apakah reaksi pasaran pada ketika price masuk semula ke kawasan yang telah kita tandakan ini. Sekiranya berlaku breakout di bahagian support ini, maka kita menjangkakan UCAD akan terus mencari para support yang terdekat di bahagian bawah. Kalau kita tandakan dari luar sini, ada dua penandaan yang kita boleh tanda. Satu di sekitar 1.368 dan satu lagi mungkin kita boleh tandakan di sekitar 1.358. Kita menjagakan bahawa akan berlakunya rebound di bahagian sini. Okey, akan berlaku rebound di bahagian support yang terkini sebelum mencari paras rintangan yang terdekat. Dan kita juga menjagakan dalam minggu ini mata wang dolar akan membantu menyebabkan trend bearish itu akan terus berlaku kepada mata wang UCAD itu sendiri. Okey, seterusnya instrumen terakhir kita pada minggu ini iaitu silver. Silver memasuki minggu ini pada paras yang tinggi menjadikan aset yang menarik, tetapi pada masa sama lebih terdedah kepada correction mendadak. Kalau kita lihat kepada chart sebentar lagi, saya akan ulas. Paras harga sekarang berada paras harga yang premium yang tinggi dan boleh ataupun dijangka pada bila-bila masa akan berlakunya price retracement ataupun correction. Dalam keadaan USD cenderung melemah atau bergerak mendata, silver lazimnya mendapat sokongan kerana logam berharga lebih berupaya mengekalkan momentum. Namun apabila harga berada paras premium, cabaran utama bukan lagi pada arah trend tapi kepada tahap volatility. Silver mudah mencatat kenaikan intraday yang kuat, namun boleh berundur dengan pantas apabila trader mula mengunci keuntungan. Ini menghasilkan pergerakan harga harian yang lebih tajam dan tidak sekata. Untuk minggu ini, silver dijangka kekal konstruktif dari sudut struktur jangka sederhana. Namun, pergerakan jangka pendek lebih sesuai dilihat sebagai bullish dengan risiko pullback di mana trend keseluruhan masih positif bullish, tetapi retracement boleh berlaku pada bila-bila masa. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta silver. Okey, last sekali kita nak pergi kepada carta silver. So apa yang saya boleh simpulkan dekat sini daripada carta silver, kenaikan konsisten silver masih lagi mendominasi. So daripada pandangan kacamata saya mengatakan bahawa bullish trend masih lagi mendominasi pasaran silver. Namun seperti yang kita ulas tadi, kita menjangkakan bahawa minggu ini mungkin akan berlakunya satu retracement untuk harga silver ke paras support yang terdekat yang kita jangkakan di sekitar 58.10. So apa para trader perlu lakukan? Perhatikan kawasan support yang terdekat seperti yang ditandakan. Sekiranya para support berjaya ditembusi, perhatikan di kawasan bawah support yang kedua iaitu 53.7605. Apa-apa pun sentimen yang mengganggu pergerakan silver, kita menjangkakan bahawa silver masih lagi dalam trend bullish dan sebarang retracement ataupun price correction hanyalah bersifat correction semata-mata dan bersifat retracement sebelum harga silver itu sendiri meneruskan perjalanan mencari paras harga yang lebih tinggi di atas.
Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Diharapkan video ini sedikit sebanyak membantu anda memberi sedikit gambaran apa yang berlaku kepada pasaran dan juga sedikit sebanyak membantu anda untuk merancang strategi dagangan anda. Jika anda mempunyai sebarang persoalan ataupun soalan nak bertanya, jangan lupa drop soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab satu persatu. Kita jumpa lagi pada analisa mingguan pada minggu depan. Terima kasih kerana bersama saya, Amar. Assalamualaikum dan bye-bye.